Antara simpan emas dengan simpan dalam ASB, yang mana lebih menguntungkan? Simpan dalam ASB dapat untung 2% ke 3% setahun, tetapi harga barang akan naik lebih daripada itu. Dalam video kali ini, saya akan bongkarkan apakah yang lebih penting ataupun apakah yang lebih menguntungkan yang sebenarnya di antara simpan emas fizikal 999, Dina dan juga Gold Bar macam ni, ataupun kita letak saja di dalam ASB. Jom kita saksikan. Sebelum itu, salam perkenalan, saya Bai Haki, dealer public gold yang aktif sejak daripada tahun 2018 sampai ke hari ini. Saya aktif memberikan input-input dan juga ilmu-ilmu tentang kewangan untuk anda memperbaiki kewangan anda dengan lebih bagus. Tentu anda terfikir-fikirkan di manakah yang sebenarnya tempat yang bagus untuk kita simpankan kekayaan kita dalam jangka masa yang panjang. Ada orang pilih ASB, ada orang pilih tabung haji, ada orang juga pilih emas. So, yang mana lebih untung yang sebenarnya? Okey, baik. Untuk jawab soalan ini, kita kena buat keputusan yang mana kita nak letak kekayaan kita itu dalam jangka masa pendek ataupun dalam jangka masa panjang. Contohnya, kalau anda nak simpan kekayaan tersebut dalam jangka masa pendek sahaja, iaitu 2 tahun dan ke bawah, saya cadangkan anda simpan sahajalah di dalam ASB ataupun tabung haji. Walaupun dividennya tidaklah tinggi sangat, tetapi sekurang-kurangnya duit tersebut dijamin oleh kerajaan. Yang mana kalau apa-apa jadi sekalipun, kita tetap akan dapat dividen tersebut. Contohnya, dividen tabung haji yang mana diumumkan pada tahun lepas boleh mencecah lebih kurang 4.5%, yang mana telah pun dibayar zakatnya. Maka keuntungan ataupun dividen ataupun lebihan tersebut semuanya kita boleh gunakan tanpa perlu keluarkan zakat dah. Manakala bagi ASB pula, apabila diumumkan satu-satu dividen tersebut, kita kena tolak dulu dengan zakat sebanyak 2.5%. Katakanlah diumumkan bahawa dividen ASB ialah 5% satu tahun, maka kita kena tolak siap-siap zakat iaitu 2.5%. Selebihnya barulah kita boleh ambil dan halal untuk digunakan. Dan yang paling penting, kita kena ingat juga kenaikan harga barang juga boleh mencecah 4% ke 5% dalam masa 1 tahun. Selain daripada itu, kita juga kena inflasi. Maksudnya, kewangan kita, duit kita tersebut menyusut nilainya lebih kurang 3% ke 5% dalam masa setahun. Jadi kekayaan kita sebenarnya dikikis, terhakis sebanyak lebih kurang 3% ke 5% dalam masa 1 tahun. Jadi simpanan dalam ASB dan juga tabung haji, saya rasakan tidak sesuai kalau kita nak simpan dalam jangka masa panjang. Kita kena cari satu instrumen kewangan yang lain yang mana boleh mengatasi masalah inflasi dan juga kenaikan harga barang tersebut. Kalau kita tengok secara purata, harga emas ada naik dan turun dalam jangka masa pendek. Tetapi kita kena ingat, dari segi long term, dari segi dalam jangka masa panjang, emas telah pun menunjukkan prestasi yang sangat bagus. Apabila kita tengok sejarah harga emas 10 tahun kebelakangan ini, secara purata, emas telah pun menunjukkan peningkatan harga sebanyak lebih kurang 10% setiap tahun. Dan untuk rekod, tahun lepas saja berbanding tahun 2024 dengan tahun 2025, emas telah pun menunjukkan peningkatan harga sebanyak 40% dalam masa 1 tahun sahaja. Ramai orang takut nak simpan emas, pertama kerana dia takut nak kena bayar zakat. Tuan-puan kena ingat, simpan duit dalam bank pun, walaupun kita tak simpan emas, masih kena bayar zakat juga, kalaulah kita melebihi nisab dan juga haulnya. Yang kedua, orang takut nak simpan emas ialah kerana emas katanya ada spread ataupun selisih harga di antara harga beli dengan harga jual. Dia tengok kalau beli harga hari ini 500, nak jual hari ini tak dapat 500 tersebut. Jadi dia rasa simpan emas itu rugi. Ini adalah satu mitos dan juga salah faham dalam emas. Sebab apa? Walaupun emas ada susut nilai, spread ataupun selisih harga, tetapi dalam jangka masa panjang, keuntungan yang kita dapat tersebut melebihi selisih harga ataupun spread dengan sangat banyak. Saya bagi contoh, untuk item 100 gram seperti yang ada dalam tangan saya ini, susut harga ataupun spreadnya ialah 6% sahaja. Bayangkan
tahun lepas anda ada 100 gram seperti ini dalam tangan. Setelah disimpan selama 1 tahun, harga emas 100 gram ini telah pun meningkat harganya sebanyak 40%. Tolaklah spread yang mana bernilai 6% tadi. Anda masih ada lagi 34% keuntungan. Zakat macam mana pula? Katakanlah kita tolak lagi dengan zakat 34%, tolaklah lagi dengan 2.5, maka kita akan dapat 31.5 keuntungan bersih dengan simpanan 100 gram emas dalam masa 1 tahun sahaja. Secara kesimpulannya, kalau kita nak simpankan kekayaan kita tersebut, kita kena tengok dua perkara. Sama ada kita nak simpan dalam short term, jangka masa pendek iaitu 2 tahun dan ke bawah, ataupun secara long term, jangka masa panjang iaitu 2 tahun dan ke atas. Kalau anda nak simpan dalam short term, simpanlah dalam ASB dan juga tabung haji. Tak perlu pening kepala, anda boleh rasai keuntungan ataupun dividen tiap-tiap tahun. Tetapi kalau nak rasa keuntungan dalam jangka masa panjang iaitu 2 tahun dan ke atas, simpanan emas lebih berbaloi, lebih bernilai dan juga lebih menguntungkan. Terjumpa dalam next video. Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum.